Laut tenang, tapi mata orang ni macam nak tolak aku turun. Alamak, bukan homestay ke ni? Saya nampak selipar ramai. Ingat ada review bagus. Angin pantai ni best gila. Tapi kenapa semua orang tengok aku pelik? Takkan sebab bulu aku lebat sangat? Bos, saya nak sewa pelampung ni. Ada saiz XLL kah? Saya okey je peluk pelampung kecil kalau dia tak pecah. Aku ingat naik benda ni santai je. Tapi sekarang rasa macam aku tengah training untuk tentera laut. Kalau jatuh, tolong cari bulu aku kat laut dulu ya. Saya ingat tu tempat VIP, bukan tempat karam, geng. Siapa suruh duduk tengah? Saya rasa trauma. Tapi hati nak lagi. Jet ski ni nampak macam bahaya manja je. Jomlah try satu round. Let's go! Aku tekan sikit je. Ingatkan dia slow. Rupanya dia roket. Jet ski ke jet syaitan ni? Ketat gila. Rasa macam hidung kena cucuk straw. Ikan pun lari sebab bulu aku. Aku datang nak jalan tepi pantai je, tak sangka pula aku jadi tarikan utama. Ni kuda ke keldai? Janji boleh jalan, geng. Luar dia rangup, dalam dia berisi. Macam aku juga. Tapi serius geng, siopau ni sedap gila, Nek. Nasib baik aku tak telan dengan plastik sekali. Aku ingat aku datang muzium. Rupanya masuk alam silam. Tiba-tiba aku rasa macam bakal bersanding. Encik, jangan ganggu haiwan. Ingatkan aku communicate, rupanya aku kena marah. Aku ingat aku pelik. Rupanya burung ni lagi pelik dari aku. Tengok leher dia, kalah aku punya langkah panjang. Jangan naik bang, tu bukan kuda. Saya ingat dia steady je. Rupa-rupanya dia sendiri pun takut saya. Weh. Aku bukan sayur bro. Aku datang melawat, bukan jadi lunch. Saya datang nak healing. Tapi depa semua lari macam aku datang berhutang. Kalau aku jatuh, rasanya hari ni aku jadi sup buaya. Doakan geng, doakan. Healing. Itulah niat aku datang sini. Tapi tadi aku nampak biawak besar lintas belakang. Terus hilang tenang aku. Orang kata tempat ni seram, tapi aku dengar sambal dia padu. Kalau tiba-tiba ada pelanggan gaib duduk sebelah pun, aku tetap makan dulu, lari kemudian. Aku takut weh. Ni mahal. Weh, tak payah curi. Ambil je lah. Satu rim-mimi cukup kan? Aku pun tak kaya. Weh, dia sopan weh. Siap tunduk lagi. Aku rasa dia lagi beradab dari budak TikTok.